به. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. آمين يا رب العالمين. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat bertemu lagi. Uh, kita sesi, insyaAllah kita ada tahsin juga lagi. Sebab ibu pun setiap pagi saya tahsin benda. So hari ini saya nak ganti balik kelas yang sepatutnya hari Khamis itu. Cuma hari Khamis tu saya tak ada kat rumah lagi. Ada urusan di luar. Baik, jadi insyaAllah hari ini kita akan ada sikit belajar makhraj. Kemudian baru kita masuk kepada sesi tahsin insyaAllah. Okey. Jadi tak ada orang luar lah ni, ada ibu-ibu karisma je ni. Okey. Baik, jadi apa khabar ibu-ibu semua? Ada yang batuk-batuk, sakit tekak. Ada. Ya, Puan Tahirah, Syaf Fakilah. Ini Ya. Allah beri kesihatan. Maaf sangat saya terlambat sikit. Saya baru balik hantar anak-anak ke tempat program. Jadi lama pula dekat situ. Jadi kita pun terleka. Jadi kita balik pun terlambat juga sampai. Tapi tak ada lambat sangat. Cuma nak buka laptop semua tu dia ambil masa sikit. Dan tak baby kat buai. Okay, Alhamdulillah sebab dia tidur. Okay, jadi kita terus pada pelajaran kita pada pagi ini iaitu makharijul huruf, makhraj huruf. Kita hari itu kita dah masuk makhraj um, masih lagi di kawasan lidah lagi. Kita dah selesai qaf dengan kaf, hanya qaf dengan kaf dah settle pangkal lidah. Kita juga dah selesai tengah lidah huruf jim, shin dan juga ya. Okay. Dan kita juga dah selesai makhraj al-dad. Betul ke huruf dot dah Makhraj sisi lidah ataupun sekeliling tepi lidah bertemu dengan dalam ataupun kawasan dalam geraham ni. Kemudian kita juga dah selesai makhraj hujung lidah yang melibatkan tiga huruf. Dia bukan makhraj yang sama tapi mutaqariban lagi. Makhraj yang dekat-dekat. Iaitu huruf nun, lam dengan ra. Lam, nun, ra. Okay, yang juga melibatkan hujung lidah. Bezanya kalau ra belakang hujung lidah. Okay, kalau lam pula tepi hujung lidah. Okay, hujung lidah juga tapi dia lebih banyak sikit banding huruf nun. Nun hujung lidah betul. Okay. So tu semua makhraj-makhraj hujung lidah. Kita dah belajar lam, nun dengan ra. Kita juga dah belajar hujung lidah juga. Tetapi bertemu dengan hujung gigi kacip. Okey, iaitu kita nak kena keluarkan sedikit lidah kita nak ada nampak pada orang. Okay, nampak sikit pada orang. Da sa wo. Okay, so nampak. Okay, so itu huruf sa za wo. Okay, kemudian kita juga dah belajar hujung lidah juga. Tetapi menyentuh ke mana? Menyentuh ke pangkal gigi kacip. Iaitu maksudnya tersentuh badan gigi tu. Huruf ta, da dengan po. Ta, da dengan po. Okay, so hari ini kita sambung yang seterusnya, grup yang seterusnya melibatkan hujung lidah juga. Tetapi menuju ke mana? Menuju ke belakang gigi kacip bawah. Hujung lidah menuju ke belakang gigi kacip bawah. Ah, okay, so keluarlah itu tiga huruf. Itu huruf sin, tak huruf zai, sin dengan sod. Zai, sin, sod. Okay, so tiga-tiga huruf tersebut makhrajnya sama. Okay, mutamathil kita panggil. Bukan mutaqarib. Okay, kalau lam nun ra mutaqarib. Tapi kalau yang ni mutamathil maksudnya memang betul-betul pijak yang sama. Bezanya lidah kita gemuk ke lidah kita kecil sikit. Kalau huruf sad, lidah kita gemuk sikit sebab dia tafkhim lagi. Dia tebal, isti'la. Dia tebak pula. Tapi kalau huruf zai dengan sin, maka ni hujung. Okay, hujung lidah menuju ke gigi bawah. So bila menuju ke gigi bawah, ibu kena kacik gigi lah sikit. Z, s, okay. S, z, z. Okay, ni zai. Az-zaniyatu, az-zaniyatu. Azza. Okey, jangan asa. Tak ada ni. Okey, ni kena keluarkan sikit pada huruf sofir pada zai. Sebab dia punya sofir berbunyi seperti bunyi lebah.
Okay, Az, azza. Azza. azza, azza, za. Kemudian huruf Hmm. ini insya-Allah kita tengok pada huruf sin. Okay, insya-Allah tengok pada huruf sin. Mana mana. Hmm. Cepat ni tu. Biasa betul dah. Masih lagi Kami gelap. berdua ya. Bagi Oh, pukul 9. Ustaz Dr. Aiman Suhaib Dan bagi sudah kita semuanya. musawar, okey. Baik, ini Jangan. dari sudut gambar rajah dia lah. 18. Okey. Mana makhraj dia? Ni tengok Ya tak? hujung lidah ini menuju ke arah Oh, gigi bawah. kalau dia jawab apa itu mungkin dia tandih je Sin. kat tu. Ada kat atas. Tak betul. Macam ada bentuk lidah ni. Ustazah, Yes. Ustazah, Yes. di sana boleh tutup mic yang cakap tu tak? Okey, kejap-kejap. Mana saya pun tak nampak sampai. Macam dah tak ada dah. Okey. Saya carikan co-host kat sini. Koko saya tak perasan lagi. Okey, dia tak ada suara kan? Okey, baik. Okey, so ni hujung lidah menuju ke sini. Macam mana dia buat lidah jadi macam ni lengkung. Okey, sod tak apalah. Senanglah sod. Sebab sod memang tebal naik pangkal lidah. So, okey. Baik, yang ni macam mana jadi macam ni ni. Terpulanglah ibu. Sebab apa? Sebab benda kat dalam. Okey. Tak semestinya kita nak kena jadi macam ni. Baru jadi macam baru jadi huruf sin dengan zai. Okey, benda ni benda kat dalam. Kita pun tak tahu lidah kita bentuk macam mana. Kan bila kita nak sebut sin tu. Yang penting keluarnya suara sin, zai, okay, keluar suara tersebut. Kemudian minggu lepas kita dah sebut antara kesalahan yang selalu berlaku ketika penyebutan tiga huruf ini. Tiga-tiga huruf tadi, okay, dia ada satu sifat yang sama iaitu sifat sofir namanya. Sofir adalah salah satu sifat kuat. Okay, sifat yang sifat kita kata apa? Sifat yang tidak ada lawan. Maksud apa? Tak semua huruf akan ada sifat sofir. Okay, hatta huruf-huruf yang ada angin, tak semuanya ada sifat sofir. Okay, banyak huruf yang ada hams. Okay, sofir dengan hamas ni lain. Okay, hams tu angin. Angin tu macam mana? Tak kisahlah, asalkan keluar angin dari mulut. Ada angin fa, ada angin tha, tiga titik tu. Okay, ada angin shin, ash. So, angin tu berbeza-beza bunyi. Itu nama hams. Okay. So, dalam kalangan angin tersebut, okay, ada angin yang bunyinya seperti siulan. Itu namanya sofir. Okay, untuk sod dengan sin. Tapi sofir bukan sekadar siulan saja, tapi dia juga adalah bunyi buzzing sound. Okay. Itu untuk huruf zai. Zai. Okay. So, zai tidak ada angin. Tapi dia ada sofir. Sebab tu kita, setengah orang dia keliru antara sofir dengan hamas ni. Okay, dia ingat sofir ni adalah angin. Tak, sofir adalah satu bunyi. Bunyi yang istimewa ada pada huruf tertentu saja. Okay. Bunyi yang kuat lah. Iaitu maksudnya apa? Kalau ibu tengah berbisik dengan orang, orang tak akan dengar semua huruf. Tetapi orang akan dengar bila ibu sebut huruf sin ataupun huruf sod dengan zai. Okay, macam kita baca Fatihah, orang tak dengar pun kita baca Bismillah B tu. Tapi orang dengar kita sebut sin. Is. Sebab apa? Sebab sofir tu dia sifat tajam. Okay? Dia siulan sofir. Sebab tu dia namanya sifat tunggal ataupun sifat istimewa. Okay, so lebih tajam. Sama gak ihdinas sirat. Orang tak dengar kita sebut ihdina tu bila kita bisik. Ihdina. Tapi bila kita sebut sirat orang dengar. Sebab apa? Sebab sofir pada huruf sod. Okay, dia menyebabkan sod tersebut lebih menyerlah berbanding huruf-huruf lain. Okay. Okay, so sofir kena dikuatkan, jangan dilemahkan. Sebab antara kesalahan ramai orang melemahkan sofir. Al-Salihin, Al-Salihin tak dengar. Al-Masjidi, Al-Masjidi. Sikit sangat. Mas. Sebab apa? Sebab tersangkut dengan jim. Okay, dia masukkan sin ke dalam jim. Al-Masjidi. Tak. Sin asingkan daripada jim. Sin satu huruf lain, jim huruf lain. Al-Masjidi. Jangan sangkut pada jim. Okay. Al-Masjidi. Okay. Ni setengah orang baca ya zaka, ya zaka. Lemah sangat dia punya sofir. Kuatkan sofir. Sebab sofir sifat kuat nama dia. Sifat yang sangat menyerlahkan huruf tersebut. Ya zaka, ya zaka. Okay.
Kemudian ada yang setengah orang menggunakan bibir bawah untuk menyebutkan huruf-huruf, tiga huruf tadi. Ya, seperti as-salihin dengan as-so. As-so. Dia guna bibir bawah. Macam mana dia guna bibir bawah tu, ibu? Hilang pula dah. As-so. Ha, As, nak as, bunyi macam oh, sad pun ada, tapi makhraj tak kena. As-so. as, As-so. Ni bibir bawah tak? Dia bukan bibir as, bawah. oh, Kena gigi lah. As-so. as, As-so. oh, as, oh, Ni memang ada betul. Okay, saya dah jumpa yang beberapa orang yang buat macam also. Okay, so dia as, bergantung slot dia oh, oh, so, Bismillah. So dia bergantung dengan apa? Bergantung dengan bibir. Okay, so tak kena tu. Okay, sepatutnya gigi dengan gigi. Bis. Bis. Bila kita sebut huruf sin, sod, zai, automatik nampak gigi bawah. Sebab apa? Sebab dia nak Bis. nak bis, nak keluar dari situ. Bis. 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 Okay. Bis. So jangan bis. Okay, jangan guna bibir bawah lagi. Okay. Okey, kemudian ada juga yang dhammu syafatain yang memuncungkan mulut ketika menyebutkan huruf sod. Okey. Sebab apa? Sebab bagi dia tebal sod adalah daripada muncung bibir. Minaus solihin minaus. So tidak. Ia tebal sod bukan daripada muncung tapi daripada pangkal lidahnya. Minaus. nos, Minaus. So. Okey. Binas. Apa lagi kesalahan? Menipiskan sod seperti wabi sal masir. Masir tak jadi tu. Okey, so sod ibu buatlah macam mana pun cuba sampai dapat tebal masir. masri, masri, Okey. masri, Apa bunyi macam tu tu? Sui tu. Kenapa? Sebab lidah kita asal dia macam ni. Lalu kita masri, dia start pun dia dah macam ni dah. Lalu kita pun turunkan. Sui, sui. Macam tu. Lepas tu kita Okay. bawa si, bital, si. masri, Tak. masri, Dari atas lidah kita turun sir. Okay. Dear. Dear. Sebab itu dia ada sedikit suara kita panggil itbak namanya. Okay. Sir macam tu. Simusin. So ada yang menebalkan huruf sin sedangkan huruf sin adalah huruf yang nipis lagi. Contoh dekat sini sebab dia duduk sebelah dengan huruf apa ni? Huruf to. Huruf to. To. Okay, jadi ada orang baca. Idahum yasturun yasturun. Sebab nak tebalkan to tapi sin pun yes, tebal sekali. Okey, sepatutnya yasturun. Yes. yes, yes, Sama juga basitu. Ada setengah buat basitu basitu. Sebab pun tebal. Basitu situ. Okey. ya Allah, Basal ta. Okay, basal ta. Setengah orang bangsat, basota. Basota. Ni bangsat, tak. Okay. bangsat, Apa tu perkataan tu tu? Ni, kalau ibu belajar tentang idgham mutajanisan, ibu akan jumpa perkataan tersebut. Ya, ya. Perkataan apa yang saya tulis? Mana ni? Ini. Ni. Pernah jumpa tak perkataan macam ni? Okey. Iaitu pada huruf ta kat sini tidak ada, ibu tak akan nampak sebarang baris atasnya. Okey, itu menandakan apa? Menandakan okey, get ready nak idghamkan dia ke dalam ta. Nak masukkan to ke dalam ta. Oh, tapi to ni gemuk sangat. Tolak, tak dapat masuk juga. Okey, ta kurus je. So, to tak dapat nak masuk ke rumah ta sepenuhnya. Okey. So, macam mana kita tolak dia pun, oh, dia masih lagi kelihatan dekat luar. Sebab apa? Sebab dia gemuk sangat, huruf to ni. bangsat, Isti'la dan dia ada sifat itobak namanya. Okay, so dia ada huruf, dia satu huruf yang sangat kuat. So bila kita tolak nak masuk ke dalam nak idghamkan, tolak tu maksudnya nak idghamkan ke dalam huruf ta, dia tak dapat masuk sempurna. Dia masuk separuh saja. Okay? Sebab dia huruf yang kuat.
Maka sebab itu bila kita baca kat sini, okey, namanya idgham mutajanisain naqis kita panggil. Naqis. Okey, idgham mutajanisain naqis. Idgham mutajanisain. Kadar idgham ni adalah naqis. Maksud apa? Kadar kemasukan dia ke dalam huruf selepas dia itu huruf ta adalah secara separa sahaja. Sebab apa? Sebab huruf ta kuat. Okey, jadi dia tak boleh nak tak muat ke dalam huruf ta. Maka kita tak baca Ya. ta. Kita baca basaut. Okey, masuk ke dalam ta dahulu, barulah bunyi ta. Masuk dalam ta, akhirnya keluar keluar huruf ta. Basaut ta, basaut ta. Jangan basat ta, basat ta. Tak. Ta masih kelihatan lagi. Okey. Tapi hanya sifat kuat dia je nampak. Kol-kolah dan sebagainya tak ya. Okey. Basaut ta, jangan basot ta, basot ta. Basal. Okey, kenapa basot? Sedangkan ini usah. So, self, self. Basal. Dengan Basal. stop. Okey. Tak. Basal. Antara yang mana kita kata apa? Antara kesalahan yang orang selalu lakukan sebab apa? Sebab sin duduk bersebelahan huruf yang kuat, maka sin tiba-tiba jadi tebal pula. Okay, so tak ibu nipiskan sin. Kemudian last kali mencantumkan ataupun mencampur adukkan suara sin dengan huruf zai seperti wasjud. Wasjud sepatutnya apa ni? Uh, so penting tu untuk bagi sifat sofir yang betul. Sofir pada sin adalah siulan, bukannya wasjud. Was ni jadi zai pula. Was. So kena was. Was. Halus dia punya bunyi tu. Okay, wasjud. Was. Okay, jangan wasjud. Al- Ni tak ada. Jadi Maju. zai pula. Okay, makna lain tu. Was. Sama juga kat sini, sin. Ada sama Was. waktu al-mazjur. Was. Al-mazjur. Dia tak kena. Okay, al-masjur. Rijz. Rijz. Tak kena. Maju. Rijz. Kalau wakaf tu. Okay. Rij. So, ni antara kesalahan yang disebut oleh Dr. Aiman Suhaib berkenaan dengan tiga huruf ini. Huruf-huruf sin, zai dengan sod. Okay. Baik, kita tengok huruf sin dahulu. Itu kita dah tengok zai itu. Maka ini insyaAllah kita tengok pada huruf sin. Okay. Yep. Ada lagi tak ibu-ibu selain pada kesalahan yang dinyatakan? Apa lagi kesalahan yang ibu pernah jumpa berkenaan dengan sebutan huruf-huruf sofir ni? Cara saya buka video ni. Ada lagi tak kesalahan yang ibu pernah jumpa? Makhraj sod tu dia lidah Ha? di ke atas dulu saya macam tu Ustazah. Lidah ke atas. Hujung lidah ke atas masa belum mahir. Off. Off. Macam mana tu jadi off? Jadi tak ada sofir. Betul ke? Dia Eh, punya boleh cuba makhraj tu datangkan. jadi salah kan Ustazah? Mm-mm. Hmm. Betul. Kalau kita buat ke atas tu tak jadilah. Okay. Kejap saya dah jumpa dah ni. Okey. Apa kesalahan lain lagi tadi antara yang ibu sebut tadi? Makhraj sin sad ke atas. Off. Off. Tak tahu macam mana nak buat kan. Setengah kesalahan kita susah nak buat. Lagi kesalahan selain adalah bila terlalu melebarkan huruf sin jadi sa. Ah, was wasjudu. Setengah orang bila dia bercakap contohnya ketika forum Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, so tak jadi as dia kena halus. Okay. Setiap. Setiap. Okay, bukan setiap. Se. Okay. Apa lagi kesalahan lain eh? So kalau ibu jumpa boleh kongsikan kesalahan lain. Kenapa kita kena tahu kesalahan? Sebab kita kadang-kadang tak kuasa kita buat. Bila orang sebut, oh aku pun macam ni juga bunyi-bunyi kan. So punya salah. Okay. So penting untuk tahu Kalau kesalahan. kalau huruf tu disebut singkat Ustazah, dia tak mengalir. Tak mengalir. Terlalu Mm-mm. pendek. Betul tak? Mm-mm. Wa iyyaka
Nasta'in. Lekat-lekat pula kat huruf ta. Nasta'in. Tak nasta'in. Bagi dia mengalir elok. Nasta'in. Okey. So mustahziun. Tapi orang ramai sangkut sin tu. Mustah. Mustah. Kesian sin nak jalan tak boleh. Okey. So mustah. Banyakkan huruf sin tu keluar. Okay, jangan sangkutkan dia. Okey, baik. Cuba kita dengar macam mana sebutan huruf sin daripada orang Arab pula. السين أس أس Okey, bunyi tu dia punya sofik kuat tu. Okey. Bukan tak, dia bukan bunyi pelik-pelik macam tu. Asin, asin. Ini tak jadi ni. Ini lidah naik ke atas tu kalau asin. So kita nak asin, sin lidah betul-betul ke arah bawah. Okey, lalu ada satu angin yang keluar di antara gigi atas dengan gigi bawah. Okey, dia keluar di celah-celahan tersebut. Jadi halus, sofir. As dengan as lagi. أسلم إسرائيل أسكن Okey, ni salah satu cara untuk sebutkan sin dengan baik. Iaitu kalau ibu tengok Ustaz sebut tadi, okay, bila kita akan munculkan dan sin kita akan patah balik. Us. Jangan kekalkan jadi us. Sebab sin terperangkap. Software dia tak ada nak keluar dengan baik bila kita buat uskun. Okey. Ya ada, ya ada muskun, muskun tak jadi. Software tak ada nak keluar dengan baik. Okey, pastikan senyum semula. Muskun, uskun. Okey. Okey, sambung. Cuba tengok ibu. Perhatikan Ustaz sebut ni. Perhati dekat bibir ni. Okey, bukan dekat jambang ke tak. Ni tengok dekat bibir. أسكن أسكن Hmm. س سمع سي سترة سبحان ساعة سيئة سو سود Nampak su pun sama juga ibu. Dia bukan terus munculkan su, su. Tak, dia buat su, su. Okey. Uh, Man ya'mal su, bukan man ya'mal su. Sebab tu tak cantik sin tu bunyi. Dia kena parking dulu kat sini. Keluarkan sofi dulu, barulah bentukkan baris. Su. Okey, jangan su. Buncung dulu, baris dulu, barulah keluar sofi. Tak jadi. Su, su tak jadi. Okey. Su, su. Keluarkan angin dulu. Barulah bentukkan baris dhammah. Su. Su. Okey. Baru kita punya huruf sin tersebut cantik. Apa pun baris dia cantik. Si. Keluar angin dulu, barulah baris bawah ke bawah. Si. Okey. Sa. Ni adalah untuk huruf sin. Okey. Baik, ada apa-apa soalan kat sini? Okey, sebelum kita praktiskan daripada ayat Quran, lepas tu baru kita pergi pada tahsin, sambunganlah pada ibu-ibu. Ustazah nak tanya Ustazah. Ha? Ustazah, sini macam lidah kita rata kan Ustazah? Kalau macam so tu kita kan lidah dia macam kat belakang tu terangkat kan? Tapi Betul. kalau sin dia merata kan Ustazah? Betul. Sin dengan zai. Lebih rata. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih Ustazah. Zai, sin lebih rata. Okey. Rata rata. Kalau sod, Yang akan jadi mangkuk sikit. dia jadi mangkuk. Betul. Betul. Alhamdulillah, faham. Okey. Oh. 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 Okey. Okey, cuba kita tengok. Okey, ni As kat sini Dr. Aiman sebutkan kesemua sifat-sifat yang ada pada huruf sin kat sini. Okey. Ar-rahawah tadi iaitu mengalirkan suara. Okey, so ibu pastikan mengalir suara sin dengan sempurna tanpa memotong ataupun menyangkutnya pada huruf selepas dia. Asjudu walillahi fasjud. Okey, jangan tarik, jangan potong cepat.
Al-hamsu berangin, al-istifal nipis, okay. Al-ismat tidak mudah mengalir, al-infitah tidak menghimpit lelangit, as-safir suara siulan tadi. Okey. تا تو تي أس تا Doktor tarik banyak tu. As supaya nak pastikan kita menjadikan dia rohawah. Sebab setengah orang dia boleh sebut sikit as as mana angin mengalir dia tak ada. So doktor buat contoh pun panjang, kemain panjang. As nak tunjukkan bahawa sifat sepatutnya pada sin memang kita boleh tarik banyak. Nak tarik 6 harokat pun boleh 6 harokat kan. Tapi hakikatnya dalam praktikalnya tidak ada sampai 6 lah. Sekadar satu jari je. Okay. سو Okay, kita dengar daripada Al-Quran pula. Ha. Ha. تي السماوات قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم Okay, tu cantik tu. Okay. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Okay, so cantik. Baik, kita dengar je lah ini. Nanti kita terus masuk pada Al-Quran lah, ibu-ibu. Yang sambungan ibu-ibu. Kita dengar je dulu daripada sebutan Ustaz ni. قل من رب العرش العظيم فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين Okay, cantik tu. Saharatu sajid. Lagi so kuat sofi dia. وبست الجبال بسا Okay, perhatikan bacaan dia. Lam dia tarik dengan baik. Wabussatil ji. Dia tak cepat. Tengah orang dia cepat sangat. Wabussatil jibalu bassa. Bussatil jibalu bassa. Tu tak cantik bacaan tu. So yang cantiklah kita buat dengan ringan. Seolah-olah kita relax je. Wabussatil jibalu bassa. Okay, cuba dengar. وبست الجبال بسا Okay. Basta. Macam dia. Okay, baik. Ya, habis sesi untuk kita punya makharijul huruf, makhraj huruf. Okey, baik. Al-Quran pula. Macam mana? Encik Lina, kat mana? Ustazah nak tanya Ustazah. Ya. Ustazah, kalau kita baca kat sin tu kita dia berhenti, adakah kita dikira tu kita memberhentikan bacaan? Tak. Macam Tak. bismillah macam tu. Adakah kita memberhentikan bacaan? Tidak. Tak Kan? berhentikan bacaan. Jadi kita tak kotak tu. Kalau kotak ni ibu dah uh, berhenti lama sikit lah. Okay. Oh. Lepas 5 minit baru sambung lah. Tak boleh lah tu. Okay. Tapi kalau Oh. kita tak apa. Okay. Cuma ibu tak menyempurnakan sifat dia je lah. Okey okey Sebab okey. sifat-sifat tadi tu adalah sifat yang kita panggil hak dia. Ilmu bahasa Okey. ni kita belajar adalah untuk memberikan huruf-huruf hijaiyah hak dan mustahak dia. Apa maksud hak? Sifat-sifat Sempurna. yang sifat-sifat semula jadi pada dia yang memang lekat kat badan dia dalam apapun keadaan dia. So antaranya lah sifat rohawah pada sin. Memang dia duduk lekat kat situ. Dia tak boleh nak asing daripada rohawah. Okay, so itu hak dia untuk ditarik ke nurul dia tu. Okay. Mustahak pula adalah sifat-sifat mendatang macam ikhfa ke izhar ke tarqiq tafkhim. Okay, so kena bagi hak dia lah. Nasta'in. Cantik. Okay. Jadi kita sing disebut dengan baik, cantiklah bacaan kita. Okay. Tapi bukanlah kesalahan yang jali tu lagi, kesalahan khafi saja. Okay. Okay. Kat mana tahsin ibu-ibu? Muka surat 280 Ustazah hari ni ayat 111. Boleh, silakan. Siapa akan baca dahulu? Saya ambil ayat pertama, kita ambil seorang satu ayat je. Saya cuba ambil ayat pertama. Kita baca dia terjemahan dulu Ustazah ya. Boleh, boleh. 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan mereka tidak dizalimi, iaitu dirugikan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يأتي كل Salah tu. نفس Yauma ya salah. Oh salah saya ulang Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafs Mhm. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون Lagi tebal lagi Allah. Wahum la yuzlamun. Yuzlamun. وهم لا يظلمون Ustazah Hmm. dia punya za ni dia mengalir tu macam mana Ustazah? Yuzlamun. Sepatutnya apa? Kalau tak ada la tu kita boleh tarik Allah. Yu banyak. Tapi sebab ada la kita terpaksa potong sekejap. Yuzlamun. Wahum la yuzlamun. Bagus. Okey. Lain kalau kita dengar depan saja yuz tak. Tu tak kepung suara tu. Kalau dia punya yu, tu kepung suara. ولقد Dia naik tebal. Okey. جاءهم Bagus. Encik Lina رسولهم sambung. Kita sangat pula بالبينات ibu baca. Ayat Boleh je nak satu baca satu. lebih sikit pun. Okey. Ada ramai Ustazah kita bagi son sikit. Okey, Sila boleh use boleh. dulu. 112. Bismillah. 112 dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezeki melimpah ruah datang kepadanya daripada seluruh tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وضرب sorry وضرب الله مثلا وضرب الله مثلا ما شاء الله وضرب الله مثلا قرية Kat sini tak berapa tebal tu. Okay, kena ada bunyi beza dengung pada qaf dengan dengung pada kaf lepas tu. Mathalan qaryatan. Ni bunyi nipis. Tadi lau lagi tebal. Cuba lagi. وضرب الله مثلا Gemuk قرية lagi. Jangan bawa ke sini mathalan. Ni NG juga مثلا tapi NG yang tak nampakkan qaf. Cuba puan bawa makhraj bibir kita terus macam seolah nak sebut ko ko. Mathalan dia punya dengung pung pun terus letak dekat makhraj qaf. Mathalan ko. Cuba. وضرب الله مثلا قرية Ni كانت bukan ta. Okay, suara sama juga kat hidung juga. Qaryatan kanat tan. Kalau tutup hidung tu blok dah. Okay. وضرب الله مثلا قرية Tutup كانت hidung kat sini. Qaryatan. قرية Cuba tutup hidung masa dengung tu. قرية tak bunyi ya? Sepatutnya sangkut terus hidung. Qaryatan. Tak boleh nak bunyi dah. Kalau Oh, qaryatan masih ada suara itu tak jadi lagi. Ikhfa pada kaf. Okay. قرية Ah, قرية tak bunyi ya? yang ni betul. Okey. Tangki. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة Muta. Dia bagi tebal lagi. Kol-kolah pada ko. Muqama. كانت آمنة مق كانت آمنة مق 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 Muqama. مق مق Muqama innatain. مق saya lupa nak bunyi pokoknya macam mana pula. Kol-kolah betul. كانت آمنة مطمئنة Masuk hidung يأتيها lagi. Mana tadi? Muqama innatain. Dengan natai dekat lidah saja tak? Letai.
مطمئنة يأتيها رزقها Nipis غدا lagi ro. Riz. Tak, dia berat sangat ri tu. Ya. من Tiha rizquha. Rizquha. يأتيها رزقها غدا Tak, ro tak. Ro dulu. Ragadam. غدا Ro dulu من lagi sekali. Ro. Ro. رغدا Hmm. من كل مكان فكفرت بأنعم الله Hmm. فأذاقها الله فأذاقها الله لباس الجوع Tidak والخوف ada dengung kat situ. Libasal ju'i wal. فأذاقها الله Oh, pendek saja. لباس فأذاقها الله libas. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Barakallahu fiik. Panjang kan ayat kan? Makin panjang, makin banyaklah keraknya. Okey. Barakallah. Silakan seterusnya. Wan Maimun ada Quran ke? Dia orang kadang-kadang dekat luar. Okey, sila. Okey. Ada. Ayat 113. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri. Tapi mereka mendustakannya. Kerana itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم Lagi ظالمون tebal lagi. Wah. Tak dia ceria sangat tu. Wahum zalimun. Zalimun. وهم ظالمون Mun keluarkan zalim. Dia tak dengar mun. ظالمون Hmm. Saya Barakallahu fiik. tanya juga Kak Lina. Tak Siapa Minta pula? maaf Maimun, ramai kan? Dapat ada. seorang satu je. Okey. Sila Inoi, 113, Kak Dah 114. Hajar, saya dengar Hajar tengah meriah dalam rumah ni. Tengah bersukaria. Apa? Meriah sangat. Okay. Meriah, tak apa. Tak nak baca ke? Tak apa, saya dengar je Silakan. lagi mana Okey Inoi. manfaat ni. Okey. Kak Dah nak baca ke? Ke you all rebutlah sendiri ayat? Ayat berapa? 114 eh? 113 belum kot? Eda. 113 Maimun tadi. Okey. 114. Sorry Kak Dah, sila. 114 ya. Oleh itu, makanlah wahai orang yang beriman daripada apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu daripada benda-benda yang halal lagi baik. Dan bersyukurlah akan nikmat Allah. Jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Auzubillahiminasyaitonirrajim. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا Apa beda tadi? طَيِّبًا Kuatkan lagi huruf zai tadi. Mimma razaqakumullah. رَزَقَكُمُ Za. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ Huruf اللَّهِ ain dengan keraskan ain washkuru ni'matallahi ni'matallah.
Washkuru ni'matallah. Okey. In kuntum iyyahu ta'budun. Okey, masa dengung pada huruf ta, ing tu okey dah. Tapi kuntum kat situ ada problem sikit. Jangan bunyikan huruf N. Jangan kuntum. Yang ni jadi izhar halki. Jadi kita nak ikhfa. Apa maksud ikhfa? Puan samakan nun seolah-olah tak nampak macam nun. Ing kun. Ni tak boleh nak eja N ke apa? Kuntum. Kuntum. Hmm. Saya cuba balik Ustazah. In Tak, kuntum bagi terapung lagi lidah. Jangan rapat ke langit. Jangan rapat ke gigi. Lidah duduk steady kat bawah je. Ha. in kuntum iyyahu ta'budun. Masih tak boleh. Boleh 50%. Okey, Okey. Ustazah, terima kasih. Barakallahu fiik. Cik Mus nak cuba Cik Mus? Saya nak cuba lah. Assalamualaikum. Saya bagi yang pendek lah sebab saya baru belajar. Puan Zainah dululah. Suara dengar tak? Boleh? Dengar. Sekarang Dengar? dengar. Pasal bila tekan mikrofonnya tu dia mute. Muka surat? Betul Tak ke? dengar. Muka surat Problem. 200 berapa ni? 280. 280 Hajar. 200? Ayat 11. Muka surat 280. Ayat Ayat 114. 115. 114 kan? Tadi 113. 115. 115. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mana dulu? Ayat 115, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan haiwan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan kerana menginginkannya dan tidak pula melampau batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay, ayat 115. Innama harrama Jelaskan alaikumul pedas tadi. Innama. Tolakkan angin dulu. Harrama. Innama harrama alaikumul maitah waddama walahmal. Bila perkataan al-maitata waddama. Kita nak sentiasa ada kaitan dengan sebelum dia. Al-maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustazah. Ada lagi komen Ustazah? Tak ada. Terima kasih Ustazah. Seri kan 116. Dan janganlah kamu berdusta mengikut apa yang dinyatakan oleh lidah kamu dengan berkata, ini halal dan ini haram. Untuk mengada-ngadakan sesuatu pendustaan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ Terbalik أَلْسِنَتُكُمْ tadi. Talsi kena gemuk lagi, bulat sikit. Sad. Lima talsifu ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم. Jangan panjang. La tasifu tak. Lima tasifu al-sinatu. لما تصف
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب Hmm. هذا Ya. حلال. Cuba ambil semula tadi. Hmm. Apa Ustazah? Ambil. Ambil semula Awak. dekat. Ambil semula dekat 5. Tasifu alsinatukumul. Okey. لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. Yang bunyikan lagi gunnah dengar tak ni? Hadza halalun wa hadza haramun litaftaru. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا Mhm. Boleh ambil semula litaftaru. لتفتروا على الله الكذب. Okay, lidah saja pada kalimah Allah dengan Allah dengan guna bibir lagi. Tapi bibir dia tak berapa dominan walaupun dia masih lagi gerak juga tapi jangan dominankan bibir. Allah kita dengar bibir. Allah gerakkan lidah. على الله Allah. على الله لتفتروا على الله الكذب. Boleh? إن الذين يفترون على الله Kita dengar lam الكذب tu. Dia dengar Allah. Allah. Okay, jadi kita dengar Allah. Allah. Lagi. Bunyi apa tu? Bunyi lidah turun ke bawah. Allah. Allah. Okay, ala Allahi. Cuba. على الله إن الذين يفتروا على الله Dengar kat situ. الكذب Innal على ladina yaftaruna. Ada tertinggal na tu. Na ala Allah. يفترون على الله على الله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. على الله على الله. Betul Cuba puan Ustazah. pegang bibir bawah ni. Ala Allah. على الله. Dia di tengah Allah. Dia bergantung Oh, pada bibir. Tapi kita nak supaya apa? Lidah kita je terangkat naik kepada makhraj lam. Allah. Allah. Hmm. على الله. Dia bergerak juga lidah ni. Dia Okey, gerak tak okey. ada masalah. Maknanya Cuma lidah tu lah kita nak bagi lidah tu lebih على dominan. الله. Allah. Okay, cuba latih kat rumah. Boleh? InsyaAllah. Okay, Terima kasih supaya Ustazah. bibir tak dominan. Kalau bibir dominan dia akan jadi wow. Allah. Itu kita tak nak. Okay. Baik, seterusnya. Cik Mus boleh Cik Mus? 17 Boleh, boleh. pendek. Boleh. Pendek saya belajar. Assalamualaikum Ustazah. Minta maaf baru belajar. Nanti Ustazah kita tunjuk gambar saya. Masya Allah. Besarnya Ustazah segedabak. 17. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yakni itu adalah kesenangan yang sedikit dan mereka akan menderita azab yang pedih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mata'un Ya, dengar lagi qalil. ta dengan mata ada mata mata'u. Mata'un qalilun walahum azabun Cuba alim. lembukan ain bagi dia mengalir suara dia. Wala hum Walahum walahum Jangan azab cakap pada mim humma tak. Wala hum azabun. walahum azabun alim. Boleh, barakallahu. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Ada kesempatan baru nak belajar. Terima kasih Cik Mus. Prof boleh, Ustazah boleh sampai pukul berapa Ustazah? Boleh jadi selagi baby tak bangun tu.
Hmm. Okey, Prof boleh Prof 118? Boleh, insyaAllah. Kan? Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Hmm. Auzubillahiminasyaitonirrajim. 118. Sekejap. Wa alallazina hadu. Ya, tadi huruf lam tadi, orang letak dekat Ya. gusi gigi kacip. La la la. Jangan keluar law. Law. Tak. Wa alal ladzina. Okay. Wa alallazina hadu harramna Haramna. harramna ma qasasna alaika min qabl. Okey, bagi cuba sambungkan dia. Tanpa putus kat situ boleh cuba tarik nafas panjang-panjang. Haramna ma qasasna alaika min qabl. Cuba. Harramna ma qasasna alaika min Pendek lagi kah? qabl. Ma qasasna alaika min. Lagi terus sambung dengan min kat bawah tu. Ma qasasna alaika min qabl. Okey, bunyikan lam juga. Min qabl. Min qabl. Boleh? Wa ma zalamnahum walakinna Dekat sini bagi KING. Walakin kanu am. walakin kanu anfusuhum Salah baris tu kat situ. anfusahum Anfusahum. anfusahum yazlimun. Bagus. Barakallahu fiik. Sentiasa sambungkan huruf tersebut. Mula-mula buat dulu untuk lancarkan perkataan tersebut. Untuk yang kedua, bagi dia sambung. InsyaAllah. Baik, ada lagi? Saya cuba Ustazah. Uh-huh. Okey, 119. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampunkan orang-orang yang melakukan kesalahan kerana kebodohannya. Kemudian setelah itu mereka bertaubat dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Sampai saya ulang. Inna rabbaka. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Fiki barakallah. Terima kasih Mas. Mas Zwin boleh baca Mas? Mas Zwin. Mas Zwin ready ke? Ya. Baik, silakan. Silakan. 120 kan? Saya baca terjemahan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan Hanif, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك ولم يك من المشركين Cuba lagi sekali. Walam yaku. ولم يك من المشركين. Huruf shin tak perlu potong, dia musyrikin. Musyrikin tak. Oh, Walam yaku minal musyrikin. ولم يك من المشركين. Hmm. Masih ada Ustazah ya? Okey dia. Okey. Cuba. Musyrikin. Kadang-kadang dia terbunyi sh. Ah, Okey. Tadi puan potong supaya tak bunyi sh kan. Okey. Tapi dia ya. menyanggahi sifat urkhawah pula. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, kita transfer shin ke huruf ra dengan cermat sikit. Minal mushdi. Minal walam yaku minal musyrikin. Musyrikin. Okey. Saya cuba Ustazah. Walam yaku minal musyrikin. Cantik. Okey. Terima kasih Ustazah. Barakallahu fiik. Barakallah. Semua dah habis rasanya. Boleh kita dengarkan bacaan Ustazah sikit, Ustazah? Boleh, berapa ayat ni? Kalau habis Bolehkan ke? page ni lagi bagus. Boleh juga insyaAllah. Baca makna tak? Baca makna dulu Tapi tak ada makna pula. Tapi Quran saya dekat sini tak ada Saya terjemahan dia. saya bacakan terjemahan boleh, Boleh? Ustazah? Boleh, boleh. InsyaAllah. Saya cuba. 1, 2, 1. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukkannya ke jalan yang lurus. 1, 2, 2. Dan kami memberikan kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia termasuk orang-orang yang soleh. 1, 2, 3. Kemudian kami mewahyukan kepadamu, yakni Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. 1, 2, 4. Sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Yus boleh sambung, Yus? Terjemahan sampai 128. Mike, Yus. Ayat berapa tadi Kak? Saya tadi sampai 124. 124. Okey. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. 126. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaannya ditimpa kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. 127. Dan bersabarlah Muhammad dan kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. 128. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ibu barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين batuk sikit ini.
وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إ- ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Maaf sangat Ibu, batuk ini, kata-kata tekak sungguh ini. Tak berhenti-henti. Alhamdulillah masa tahsin berhenti pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, syukur pada Allah. Terima kasih banyak pada ibu semua. Terima kasih Macam Alina semua. Macam mana kita punya kesudahan? Ustazah, Ustazah, Busu nak tanya sikit. untuk Ya, menerima silakan. satu soalan. Boleh, boleh. Busu nak tanya. Yang Ustazah kata tadi pasal huruf H tadi. H tu kita keluarkan angin dulu ke sebelum kita masuk kat rumah H? Betul. Lagi satu, Sebelum lagi bagi satu. baris tak, dia makhraj dia tu, angin tu memang dah duduk dekat makhraj dia dah. Sebelum bagi baris dia. Okay, kalau tak dia akan jadi apa? Kalau kita bagi baris dulu, baris depan jadi muncul dulu. Hu, hu, hu tak jadi, tak keluar. So tolak daripada sini. Hu, hu. Okay, barulah dia keluar. Husna. Kalau tak, hus, husna tak bunyi. Ha punya angin tu. Okay, so tolak angin dahulu. Husna. Okay, barulah kita bagi baris. Hu. Okay. Yang lagi Hi. satu, pasal Ustazah cakap pasal huruf sin tadi tu. Ya. Jadi kita parking dulu baru kita tolak sin. Keluarkan dia punya apa tu? Aliran tu. Macam mana Huruf sin parking dulu? tadi. Parking apa tadi? Parking Sin, apa? huruf sin. Ha? Misal tadi ada parking dulu sebelum kita tolak kita punya suara tu kan. Aha. Betul, betul, betul. Kalau kita jumpa ada dia punya ayat baris apa, huruf selepas dia tu sempat kita nak tarik tu saja. Sempat insyaAllah. Kalau bagi masa yang cukup insyaAllah cepat. Amilusu. Amilusu. Tadi ada perkataan tu ayat 119 tu. Lilladzina amilusu. Lu. Sekejap je ibu tak payah lama. Lus. Tak payah. Lus. Lus. Dia parking balik. Sini. Su. Okay. Kalau sin. Apa contoh kalau sin kat depan? Subha, subha. Sama juga start daripada sini. Su. Okay, jangan su. Subha, subha. Dia tak jadi. Angin sin tu tak jadi siulan yang cantik lah. So kena su. Betul ke Busu punya soalan tu? Lepas tu kita tarik baliklah yang masukkan balik rumah sin, tarik balik bibir tu. Tarik balik bibir. Dapatkan sin tu. Oh tu kalau Teruk. baris depan dulu. Contohnya ada baris depan dekat sebelum sin mati.
Uskun tadi. Munculkan sin sebab dia baris mati. Baris mati tak ada sebarang ekspresi kita panggil. Tak perlu munculkan sebab bukan baris depan. Tak perlu kebawahkan sebab baris bawah. Tapi kalau baris mati lah tak ada sebarang ekspresi. Maksudnya apa? Tempat asal sin lah. Kat sini. So bila kita baris depan ada sebelum sin, jadi Lepas tu terus parking pada sin. Uskun, uskun. Okay. Us sempat insyaAllah. So yang penting kalau kita bagi sifat rohah pada sin, insyaAllah kita sempat tarik. Kalau ibu tak bagi rohah pada sin, tak sempat. Uskun, uskun tak jadi. Uskun anta contohnya. Kita ada soalan lagi? Saya nak tanya, macam mana pula bila ada huruf sin, lepas tu ada huruf lam tebal. Contoh, alaihissallah. Nak menyambungkan sin dengan lam tebal. Dekat Ustazah. Faham. Pembuat macam cedok daripada bawah untuk sin, sa kan. Allah pula dia nak kena naik banyak lidah naik ke atas. So alaisal sal. So dia naik. Dia macam kita cedok nasi lah. Bawah dulu tolak ke atas. Sallahu. Jangan alaisal. Alaisal. Kalau orang buat macam ni tandanya apa? Dia tak bawa sin ke bawah. Sedangkan kita nak cedok nasi bawah dulu. Bawah tolak ke atas. Sallah. Sallah. Naik ke atas. Lagi. Jadi Ustazah, kita bunyikan sa tu masih tetap bunyi sa. Betul. Lepas tu bila sebut lam tebal tu, dia dah membentuk kepada Betul. O ya Ustazah? Okey. Betul. Yes, bibir kita pun dah jadi tebal lah. Dia tak lagi jadi salah tak jadi salah lagi. Tapi masa sa kena senyumkan. Kalau tak dia akan jadi alaisol. Dia tak nak juga. Alaisallah. So pula jadi. Ni sebab Allah tebal. So kekalkan sallah. Okay. Dia ada perubahan bibir dengan pantas. Ya, sebab tu siapa yang baca Quran banyak ni, insya-Allah lah biidznillah taala dia apa panggil susahlah nak dapat dia kata apa stroke di muka ke sebagainya, tapi boleh jadi je, lagi boleh jadi je, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita banyak riyadhah apa gerak-gerakan bibir ni, lidah semua tu lagi. Hatta saya punya nenek yang stroke pun dia masih lagi boleh bunyikan Al-Quran, ayat Quran. Walaupun perkataan lain tak boleh nak sebut. Kan kita suruh panggil abang long, tak boleh. Ni ingat lagi tak ni siapa ni Hana ni, cuba sebut Hana ni, tak boleh nak sebut. Tak boleh, dia tak boleh nak sebut. Tapi bila kita suruh baca kul huwallah, dia boleh. Bunyilah. Tapi nama perkataan lain tak boleh. Tapi ayat Quran insya-Allah dia boleh. Sebab dia dah biasa gerakkan Allah Allah. So lidah tu masih lagi ada memori perkataan tu. Tapi perkataan-perkataan lain yang jarang-jarang nak sebut ni tak boleh nak sebut. So teruskanlah ibu gerakkan bibir. Jangan buat statik je. Kalau statik dia tak ada sukan lah. Kita kata apa, tak bergerak sangat bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak jadi. So bacaan Quran tak macam tu. Dia kena gerak-gerakkan lagi. InsyaAllah. Lagi? Saya tanya lagi satu boleh Ustazah? Ya, boleh. Atas sin juga kalau bila sebut rosu tu, sin tu biasanya ada tebal. Rosu. Rosu. Sebab tu kita tadi angin dulu barulah baris lagi. Su. Rasulullah. Rasulullah. Jangan rosu. Rosu. Tak jadi. Lagi. So tolak angin daripada bawah lu. Su. Su. Macam tu. Lain kalau kita buat. Mari dulu. Su. Su. Dia terperangkap lah tu software dia terperangkap. Tapi kalau tak boleh juga. Jadi juga macam tu. Itu bukanlah kesalahan yang terjadi. Tapi kalau ibu nak cantikkan, ibu usahakan jadikan su. Okey. Boleh? Boleh. Jazakallah Ustazah. Ustazah, saya nak tanya sikit. Sekejap. Saya nak tanya satu Ustazah. Huruf sod, kalau kita sebutkan al-sa, al-si, al-su kan? Betul. Dia punya bila si tu, adakah dari segi
Dari segi praktikal tu rahang tu tetap jatuh ataupun dia masih dikekal di baris fathah tu. Jatuh juga. Masa Betul kita juga kan? Jadi dia bunyi dia. yes. Sui ke bawah juga. Yes. Kalau tak dia jadi sui, sui. Tak yang tu. Ihdinas sirat. Tak jadi. Maksudnya apa dia tak turunkan rahang tu. Tak bagi baris bawah. Okay? Tapi okey je baris bawah dia cuma tak sempurna baris bawah. Ihdinas sirat, sirat. Okey, untuk baris bawah tu bawa ke bawah. Okey. Macam tu insya-Allah. Okey. Ada lagi ke soalan? Tak ada dah kot Ustazah. Terima Okey. kasih banyak Ustazah. Okey, baik. Tangguhkan kelas kita hari ini. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. Ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan ahli-ahli Al-Quran yang merupakan keluargamu ya Allah dan insan-insan yang istimewa di sisimu ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih ibu semua. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.